Pantai Pekalan Bala antara tarikan pengunjung pada waktu minggu. Makan malam saya tak jauh dari sini. Kita nak makan makanan barat. Matahari pun dah terbenam. Apa lagi? Jomlah kita. Inilah dia, Bam Bam Bistro, tempat makan malam saya. Siapa sangka rumah yang besar ni, rupa-rupanya sebuah bistro. Sekali tengok, macam ada jamuan makan pun ada juga. Ya ke? Jom kita masuk tengok. Besarnya kawasan makan dia. Hop, silap. Rumahnya. Maya, kita tanya apa yang special dekat sini. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Betul ke ni tempat makan? Betul. Bukan buat jamuan-jamuan makan Oh tak, macam kenduri kan? Ya, betul. Sebiji. Saya ingat tadi kenduri. Oh tak. Oh, okey. Nama apa tadi? Bam Bam Bistro Bam Bam Bistro. Apa yang istimewanya di sini? Okey, kat sini istimewa chicken chop, meatball, lamb chop, spaghetti carbonara. Yang tadi cakap apa? Spaghetti carbonara yang special? Carbonara. Boleh lah. Saya duduk dulu nanti saya order ya. Okey, boleh. Inilah dia, makan malam saya. Spaghetti carbonara di Bam Bam Bistro. Bukan bistro biasa. Itu tagline-nya. Spaghetti ni agak-agak berapa ringgit? RM12? Bukan. RM5 sahaja. Mana nak dapat kalau bukan di Bam Bam Bistro. Kalau kita tengok dia punya saiz dia, memang besar lah. Lepas tu adalah spaghetti. Lepas tu ada juga, ni dia, sausage. Ada brokoli, sayur dia. Ada capsicum hijau, capsicum kuning, capsicum merah. Macam mana rasa dia? Mari kita rasa. Takkan nak tengok saja, geram ni saya tengok. Oh mak ai, kuah dia pekatnya. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa spaghetti dia dulu. Wow. Lain macam rasa spaghetti carbonara di sini. Tak macam spaghetti di tempat yang lain ataupun spaghetti carbonara di tempat lain. Sebab di sini kuah dia lebih pekat. Ada rasa manis-manis daripada capsicum tadi tu. Dan ada rasa-rasa black pepper yang ditaburkan. Nampak tu. Hitam-hitam ni black pepper ataupun sebutlah dia hitam. Oh, nampak tu. Rasa lemak-lemak krim dicampur dengan sebut lada hitam. Wow, sangat-sangat sedap. Spaghetti direbus dengan baik, nampak tu. Tak liat, tak lembut sangat. Sebab apa? Spaghetti, kalau kita masak tak betul, dia keras ataupun dia terlampau kenyal sangat, tak masuk dengan sos dia. Sebab apa? Nanti kalau kita kunyah, dia tak lekat sos tu. So, dalam mulut kita, terasa spaghetti je, tak rasa kuah dia. Macam ni nampak tu, lekat baik. Sos ada, tekstur spaghetti yang lembut. Digabungkan sekali dalam mulut. Betapa indahnya. Itulah yang saya dapat rasakan dalam mulut saya. Ada pula sosis. Bukan sikit, nampak tu. Kita keluarkan berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, memang banyak lah. Kita makan dengan dia punya sosis. Rasa macam mana? Sedap. Sebab apa? Sosis ni dia ada rasa macam salai-salai sikit. Macam daging salai sikit. Sangat-sangat padan dengan carbonara. Rasa macam makan tepi pantai pun ada dengan angin-angin macam ni kan. Makan carbonara tepi pantai. Mana nak cari? Disebabkan spaghetti carbonara ni hanya berharga RM5, saya pun apa lagi? Orderlah air canggih sikit. Ini dia minuman yang terkenal di Bam Bam Bistro. Bukan bistro biasa. Air strawberry dan ada aiskrim atasnya. Wow, nampak tu. Percaya atau tidak, segelas air ni hanya berharga RM2.50 saja. Nampak makan malam mewah lagi. Ni kalau ada lilin dah jadi macam
candlelight dinner dah ni. Oh, makan malam berlilin. Dalam bahasa Melayunya. Istimewanya, suasana makan di sini rasa macam makan dalam taman di halaman rumah orang. Kalau kat rumah sendiri, makan percuma. Tapi dekat sini, kena bayar lah. Jadi, sesiapa yang teringin nak makan makanan barat yang murah, boleh datang ke Bam Bam Bistro. Datang dan cuba sendiri. Rasai kelainan makan di sini. Kat mana? Kat laman rumah orang. Makanan di sini memang terbaik. First time? Tak, ini pertama kali saya makan kat sini ya. Ini first time saya datang ke sini. Kali pertama je bawa kawan-kawan. Sedap. Sedap. Chicken chop dia boleh tahan lah. Sedap lah. Kuah dia pun terasa dia punya black pepper dia. Chicken chop dia rasa sedap lah. Berbaloi dengan harga dia. Rasa daging dia rasa sedap. Untuk harga yang RM5 ni, sesuai lah. Baloi sebab dia tak besar sangat, sedang-sedang lah tapi sedap lah. Berbaloi sangat dengan bajet. Sebab hari ni memang teringin nak makan chicken chop tapi nak cari yang bajet. Kalau tempat lain rasa macam tak je. Kat sini juga boleh dapat harga yang special. RM5 je kan. Kalau bagi orang yang macam contoh student, berbaloi lah harga. Macam dengan harga RM5 dia dapat chicken chop macam ni, makan macam ni. Baloi lah.